bila nak jalan. Bila ada kereta pun dia ada rasa macam semput-semput sikit. Okay, so hari ni kita ada satu kes kereta Proton Saga BLM. Okay, apa jadi kat kereta ni? Kereta ni owner datang komplain, dia kata kereta dia ada rasa semput-semput sikit. Dia ada rasa semput-semput bila nak jalan. Bila ada kereta pun dia ada rasa macam semput-semput sikit. Okay, so kita check tengok problem dia tu tak besar tak rumit. Problem dia simple saja. Dia tak pernah tukar fuel filter. Okay, so ini fuel filter. Okay, so apa function fuel filter ni? Fuel filter ni akan tapis minyak petrol kita sebelum dia hantar ke kita punya injector, kita punya tempat firing piston, chamber piston kita. So, apa yang berlaku? Fuel filter dia ni dah tersumbat. Okay, nak tengok sumbat dia tu macam mana? Kan nanti kata tak sumbat. Tu, nampak tak? Minyak dia tu keluar warna apa? Nampak? Nampak? Ya. Dia kena kasar sikit baru keluar. Petrol biasa warna kuning. Ni warna hitam. Ni petrol ni. So, bagi korang tukarlah fuel filter. Okay. So, kalau korang ada masalah sama macam ni, apa-apa masalah lain, aircon ke, suspension ke, apa-apa pun lah, datang cari kita orang. Fizi Motorsport, Sami Tamun, Ipoh, Perak. Baik. Bye-bye.